Abang, please lah. Saya dah lama teringin nak pakai barang Jens ni. Kaligrafi diorang cantik-cantik tau bang. Alang-alang dah sampai ni. Yang dekat rumah tu nak buat apa? Kat rumah tu dah elok, dah terletak cantik dah. Tapi bang, saya dah lama tak beli kaligrafi. Yang tu pun yang lama punya kat rumah. Itu yang saya malas cakap dengan awak ni. Ha? Bila saya cakap awak degil. Bila saya cakap dengan awak degil. Tak nak dengar langsung apa benda saya cakap. Please lah bang, kita dah sampai ni. Alang-alang masuklah sekejap. Rasa rugi kalau tak beli. Saya malas lah cakap dengan awak ni. Awak nak sangat kan? Awak pergi masuk dalam. Ha? Kau pergi masuk, kau pergi pilih, kau pergi beli. Aku tak nak masuk, aku nak tunggu luar je. Baik bang, saya nak duit sikit boleh? Kan aku cakap kalau kau nak, kau pergi masuk. Faham? Kalau kau nak, kau pergi masuk. Kau jangan minta duit dekat aku. Baik bang. Jangan sampai aku cari kau kat dalam Dek, nak tanya. Kalau beli kaligrafi yang ni, dia ada sekali dengan pemasangan ke? Ya, betul tu akak. Dekat Dance Signature, kalau akak beli frame kaligrafi, kita dah buat sekali penghantaran dan pemasangan. So akak tak perlu risaulah. Kalau akak beli banyak mana pun yang akak nak, kita akan pastikan frame ni sampai di rumah akak. Angkatlah telefon. Cakap setengah jam je, apa benda yang kau susah sangat? Dian, angkat telefon lah. Dalam ke? Malas betul lah nak masuk dalam ni. Kejap. Kalau nak kaligrafi eksklusif yang cantik macam ni dan macam ni, datang Galeri Dance minggu ni juga. Assalamualaikum. Mana bini aku ni? Kata sekejap je. Ish, cantik lah. Mana bini aku ni? Assalamualaikum. Cantik betul lah. Wah. Tak satu kat bilik. Kan casting. Cantik. Okey Kak, so saya punya dah kira settle lah Apa ni? Nak bayar tanyalah saya dulu. Bayarkan saya punya sekali. Saya nak yang tepi sana tu. Abang tadi bukan main marah-marah saya, kata membazir lah apalah bila saya minta duit. Ni abang minta saya bayarkan abang punya pula. Aku pantang betul lah bila aku suruh orang bayar menjawab macam gini. Kau ingat sikit ni, pakaian kau ni daripada atas sampai bawah, semua aku yang sediakan tau. Ni wallet kau, duit kau ni, gelang-gelang kau ni, semua aku yang belikan tau. Apa benda yang kau susah sangat dalam hidup kau ni? Bila aku cakap bayar, kau bayar je lah. Apa benda yang susah sangat? Tak boleh mudahkan urusan orang ke apa? Kau nak aku bagi kau sekali? Depan orang kau buat aku macam gini. Bayarlah. Sabar ya kak. Kita sebagai perempuan memang kena kuat. Baik, berapa saya punya? Hari ni berapa ramai pasangan-pasangan yang lelaki ni sepatutnya menjadi qawam. Lelaki ni sepatutnya menjadi pemimpin. Tapi sebaliknya, dia mengharapkan isteri. Duit daripada isteri. Kerjaya daripada isteri. Ramai ya abang. Kalau kita tengok sekeliling kita pun ramai yang macam tu. Jadi mana perginya sifat qawam kita? Mana perginya sifat pemimpin kita? Kalau sesimpel-simpel benda pun kita nak mengharapkan isteri. Sebab tu untuk kahwin ni objektif dia adalah saling melengkapi ya abang. Ada tugas yang boleh dilaksanakan oleh sang isteri. Ada tugas yang perlu dilaksanakan, perlu dilunaskan oleh si suami. Sebab tu dalam Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki mestilah menjadi seorang pemimpin untuk perempuan. Sebab tu lelaki mestilah ada ilmu tentang agamanya. Lelaki kenalah dari segi akhlaknya kena mendahului perempuan supaya kita dapat mengajar, mendidik puak-puak wanita. Sebab puak wanita ni lah yang perlu mendidik untuk anak-anak, untuk generasi akan datang. Baik lelakinya, baiklah wanitanya. Jadi akak bang, kalau nak dapatkan item eksklusif macam dekat belakang apek ni, boleh terus datang galeri kita. Lagi-lagi minggu ni kita nak bagi double promotion untuk akak bang yang walk-in sahaja. Jadi akak bang ingat nak cari dekat mana? DN Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.